Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Di Sebalik Tapak bersama Alia. So hari ini Alia bawa orang-orang kuat NH. Nak tahu siapa? Okay, tada! So ini adalah bos-bos NH, orang-orang kuat lah. Dia yang akan ke depan dulu bila NH ada masalah. So, boleh perkenalkan diri dulu? Okay, saya Encik Hafiz. Okay, director untuk NH. Saya Muhammad Afiq, merupakan salah seorang director jugalah dalam NH. Okay, so selamat datang kepada bos-bos NH. Thank you sebab sudi luangkan masa bersama Alia hari ini. Okay, hari ini kita nak gali cerita sebenar macam mana NH ni ditubuhkan. Macam mana NH ni diwujudkan. Okay, so straight kita pergi kepada soalan. Okay, Encik, macam mana NH ni mula? Sama ada Encik ada modal daripada family atau Encik starting daripada bawah? So boleh tak cerita sedikit? Macam mana Encik boleh sekali? Okay, so yang pertama saya lah yang sebenarnya dari kecil memang saya minat berniaga sebenarnya. Dari sekolah lagi lah, zaman sekolah lagi saya memang minat berniaga. Okay, jadi bila masuk universiti, okay, tak plan pun untuk terjun bidang ni. Okay, dan sambung dalam bidang ni diploma building di Seri Iskandar. Okay, dan pada mulanya masa diploma, masa intern saya bekerja dengan Bangla lah. Okay, dan mengecat, kerja sebagai tukang ngecat dengan diorang semua. Okay, dari situ saya nampak satu peluang. Okay, dari situlah saya mulakan langkah buka satu company enterprise. Okay, untuk mulakan bisnes lah. Okay, jadi tapi tak tahu lagi apa nak buat kan. Okay, jadi saya cuba into bidang construction ni. Okay, dan di situ saya mula cari siapa nak buat rumah, walaupun tak pandai pun buat rumah masa tu kan. Dan diberi kepercayaan oleh seorang kawan ayah saya untuk projek yang pertama tu. Jadi di situ juga okay, saya dapat projek tu dan saya banyak refer dengan Encik Afiq. Encik Afiq ni sebenarnya classmate saya. Masa diploma. Okay, jadi saya tahu dia memang best student. Dia pandai construction. Okay, saya banyaklah minta tolong dia pasal study ke apa kan. Banyak refer dengan dia. Okay, jadi sepanjang projek tu memang saya banyak refer dengan dia. Pasal barang ke apa saya tak tahu. Okay, jadi itu first project dan memang tak ada untung lah jujur saya cakap sebab kita tak pandai kan. Okay, jadi habis projek tu kita sambung balik Part 6 dan masa Part 6 tu hujung Part 6 okay, saya dapat lagi satu projek yang kedua. Okay, dan di situlah saya ajak Encik Afiq berpartner. Sebab background Encik Afiq ni sebenarnya dia di bidang construction lah. Saya pun dulu masa zaman sebelum belajar juga kan, saya kenal dengan Encik Hafiz. Dekat zaman belajar tu saya ni background memang ayah memang kontraktor lah. Tak adalah kontraktor besar mana pun, kontraktor kampung je. Kira buat-buat kan, sikit-sikit renovation kan apa semua. Bila masa zaman belajar dulu memang tak ada plan pun. Memang kita masa tu budak-budak kan. Kita tak ada plan lah untuk buka syarikat macam sekarang kan. So kita ikut apa yang ada sekarang tu dan terjumpa dengan Encik Hafiz tu yang dia banyak tanya kat saya kan, ni buat projek ni tu yang banyak WhatsApp tu kan. Masa kita buat WhatsApp tu masa zaman tu betul. Man tu tahu buat satu projek sampai Encik Hafiz siap satu projek. Itulah kisah awal-awal dia tu lah. Experience. So kalau macam untuk projek first tu lah yang itu modal apa semua pekerja. Macam mana starting dia? Okay, so macam yang first tu saya buka company itu hasil daripada bisnes selain sebelum ni lah. So yang tu kita jadikan modal untuk terjun dalam bidang ni sebenarnya, untuk mulakan bisnes pada mulanya. Dan bila jumpa Encik Afiq masa kita buka NH ni, okay, masa itulah kita collab kita punya modal untuk mulakan projek dalam NH ni. Okey, kayaknya apa yang mendorongkan Encik Hafiz dengan Encik Afiq untuk starting tu? Sebab yang first tu kan macam Encik yang handle sendiri, kira macam Encik Afiq dia tolong apa semua. And then bila habis Part 6 kan, habis diploma lah. Okey, habis diploma kan Encik terus start. Terus starting apa semua. So apa yang mendorong betul-betul Encik dengan Encik Afiq betul-betul macam boleh try, boleh cuba terjun dekat bidang ni. Macam apa yang meyakinkan tu? Okay, first macam saya dah
memang into business. Jadi untuk cari projek ataupun sale itu kita boleh cubalah. Kan sebab benda ni kita bukan bergantung dengan government ataupun mana-mana. Kita memang cari sendiri. Okey, jadi bila bahagian situ kita rasa kita boleh buat. Okay, cuma bahagian experience ni kita tak ada. Okay, jadi saya ajak Cik Afiq dan dari situlah kita nak kata modal besar tak ada sangat. Okay, yang ada cuma tekad je lah. Okay, tekad dan nekat. Okay, keyakinan yang ada dan kita jalan. Maksudnya saya jumpa Cik Afiq, okay, rasa ni ada peluang lah. Kan, dan dua-dua pun macam tak tahu hala tuju lagi. So cubalah. Masa diploma, so kita cuba je. Awal-awal tu cuba macam kita lepas ni tak ada kerja kan. So kita try lah buat benda ni kan. Mana tahu ada rezeki ke dapat income sikit-sikit 500,000 sebulan okey lah kan. So kita try dari situlah. Betul Cik Afiq, kita memang masa awal tu memang tak ada plan. Memang tak ada jumpa depan-depan sembang cakap nak buat agreement. Memang kenal-kenal macam tu je pasal awal hari tu kan. Lama ni 2018 starting bergabung. Okay. So kita adalah cerita bergabung lah. Macam mana boleh tubuh ada idea untuk buka kontraktor dan sebagainya. Okay, kalau daripada segi Encik Afiq, daripada side Encik Afiq lah, macam mana boleh Encik Afiq, macam sebelum ni Encik Afiq cakap ada latar belakang kontraktor family lah, family latar belakang kontraktor. So apa yang meyakinkan Encik Afiq nak berpartner dengan Encik Hafiz? Sebab Encik Hafiz dia memang betul bisnes. Kita faham otak bisnes ni macam mana. Dia memang langgar je. So macam nak ambil cabaran tu. Macam mana tu? Okay, untuk dari segi itulah masa awal-awal itulah ni pun saya pun adalah masa awal-awal itu saya betul boleh tahu pasal construction, saya boleh tahu pasal minaan. Yelah orang kata operasi tu kita tahu 100%. Tapi kita ni kena sebenarnya saling melengkapi sebenarnya. Kita kena nak berpartner ni, segi berpartner ni kita kena tahu kekuatan kita kat mana dan dia tak boleh clash. So saya nampak masa tu Cik Hafiz cakap ada peluang kan. Dia cakap saya ada peluang. Okay, kita boleh buka ni satu syarikat ni, kita boleh ni. And saya pula kemahiran masa tu dekat ni pekerja, bahan minaan. Masa tu saya dah tahu lah masa awal-awal itu. Jadi ya ikut family bapak daripada kecil. Dari kecil renovation apa semua ikut. So kita dah tahu dah benda tu 100%. Dan cuma kita masa tu nak bergabung, kita nak rasa kita lengkapkan buat. Kita masa tu pun pening juga nak buat apa, nak buat renovate ke, nak buat ni banyak bidang construction ni banyak, membekal pun sama juga. Jadi saya rasa masa tu kita fokus kat bina rumah lah. Bina rumah. Jadi saya ada kemahiran kat situ. So Cik Hafiz cakap lalang kita buka sekali kan, join sekali. Betul lah, saya pun masa tu kita pun tak ada hala tuju kan? Tak ada hala tuju. So apa salahnya kita create peluang tu. So itulah mendorong lah, orang kata mendorong. Sebenarnya melengkapi sebenarnya. Saling melengkapi. Bukan sebab apa, sebab satu masa diploma, masa study lagi, apa-apa bisnes yang saya buat selain construction lah sebelum tu, okay, saya selalu offer kat kawan-kawan sebenarnya. Macam kawan-kawan ada tak yang nak join ke apa kan. Okay, jadi Cik Afiq ni salah seorang yang setiap kali apa-apa dia akan join, dia akan buat walaupun benda tu dia tak tahu pun. Okay, tapi disebabkan dia setia kawan, dia nak berpartner ni nilai percaya sebenarnya. Okay, nilai percaya yang dibina dari awal tu walaupun bisnes berubah-ubah. Okay, dan disebabkan nilai percaya itulah kita dapat berpartner lah. Seterusnya, masa mula-mula dah bergabung, pasti ada pengalaman yang tak boleh dilupakan. Contoh macam client first ke, macam mana starting ke. Boleh tak cerita sikit? Client first, betul-betul first. Yang bila dah bergabung lah. Macam Cik Air tu dia ada yang sebelum ni kan. Ini bila dah bergabung. So macam mana pengalaman tu? Pengalaman pahit ke, manis ke, paling besar cabaran ke, macam mana tu? So client first ni macam biasalah, kita result tak banyak. Okay, lepas tu time tu umur baru 21 kan. 21 habis diploma, kurus lagi kan. Jadi kita tunjuk gambar dia orang kurus. Gambar dulu. Jadi masa tu kita pun tak ada apa-apa. Okay, so berbekalkan ilmu yang kita belajar di masa diploma. Lepas tu adalah sedikit result dari Cik Afiq, yang Cik Afiq pernah handle kerja dengan ayah dia. Okay, so yang tu kita bawa jadikan profile
untuk jumpa klien yang pertama. Okay. So dari situ kita convene, explain apa semua. Okay. Cik Afiq lah banyak Masa explain tu, masa tu pasal technical. Teknikal. Okay. Sebab biasalah kadang klien mesti akan tanya. Yes, Technical, okay, saya kurang masa tu. Okay. Jadi Cik Afiq lah yang banyak tanya. Handle technical masa tu. Masa first kali pengalaman masa tu pagi ingat kita friend agreement kan. Betul. Kita pergi masa tu tak yakin tau. Betul ni boleh dapat ni kan. Boleh dapat semua. Tapi masa tu ialah Tuhan tu tunjuk. Betul. Dia percaya. And then satu ayat dia lah, pakcik tu lah, dia cakap kat saya, ni korang ni baru mula kan, tunjukkan yang terbaik, buat yang terbaik, mana tahu next ada peluang yang lagi baik kan. Dan sampai sekarang lah ingat pakcik tu. Satu doa daripada pakcik. Juga sebab owner dia tak ada masa tu kan. Owner anak dia lah. Anak dia. Dia mengajar di Sabah, cikgu. Cikgu Hazman. Okay, dia sangat supportive lah. Okay, dia pun muda lagi masa tu, seawal 30. Okay, dah bina rumah. So dia sangat supportive and dia bagi kerjasama yang sangat baik lah sepanjang projek. Itu pengalaman best. Dan pada awal juga pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Okay, masa nak mula tu memang kita start dari rumah sewa je dengan kawan-kawan degree. Kita menyewa sekali sebenarnya. 5-6 orang. Office pun tak ada. Okay, office kita ambil meja yang makan kenduri tu. Okay. Itulah jadi meja office dekat rumah. Okay, kerusi meja makan dekat rumah tu lah. Rumah sewa. Okay, so di situ bermulanya office. Okay, dan setiap kali nak appointment, masa tu saya ingat lagi projek di Jalan Kebun di Selangor. Sebab dulu kita cover sampai jauh pun kita ambil. Sebab untuk memastikan kelangsungan survival lah. Okay, pergerakan syarikat yang permulaan tu. Okay, jadi masa tu duit pun tak ada. Jadi kita nak appointment di Puchong Kirara, saya ingat lagi, dekat Starbucks sana. Okay, dengan klien yang kedua, klien NH yang kedua. Yang pertama yang tadi, yang kedua. Jadi masa tu duit pun tak ada, kita tidur dekat pondok kebun kampung Cik Afiq. Ke pondok kebun, saya ingat lagi. Okay, mandi air sungai, kita tidur kat situ. Dan lepas tu kita jumpa klien. Tapi alhamdulillah close klien. Close lah. Sia-sia lah orang kata kan. Sebab benda tu bagi saya pengalaman tu, kita dah pasang angan-angan tau. Pasang angan masa tu kita lagi 5 tahun apa akan jadi. Dan dia punya ni kan. Jadi tu yang buat semangat lah orang kata. Semangat sebab masa tu kita je. Kami berdua je yang rasa dalam bidang ni. Masa tu kawan-kawan tak ada terlibat sangat kan dalam bidang ni kan. Jadi itulah perjuangan dia lah. Jauh dulu masa tu. Selangor masa tu kan. Okay, ini lagi tajuk sikit. Okay, macam tadi Encik ada mention macam waktu awal-awal mula Encik ada cover yang jauh-jauh. So apa tapak mana yang Encik rasa memang paling jauh? Okay, macam tadi ada Selangor, macam yang first tadi dekat Cenderam Balai. So Selangor, Cenderam Balai lagi yang paling jauh, yang rasa paling jauh dulu. Melaka. So yang tu macam mana pengalaman tu? Okay, macam pergi, macam mana closing? Okay, yang tu pun masa tu kita dah run setahun lebih lah. Dah setahun lebih. Jadi time tu kita pergi tidur kat hotel lah. Saya tak tidur kat pondok lah. Okay, so yang tu pun kita pergi jumpa dia kat sana. And kita commit, macam walaupun jauh kita pergi 2-3 kali sebenarnya. Jumpa untuk deal, bincang semua. Alhamdulillah close juga. Okay, itu projek yang pertama yang paling jauh lah. Okay, so itu tahun yang kedua lah kayaknya, dah nak masuk tahun kedua lah. Betul. Paling kat Melaka. Ujung-ujung saya masa tu. Masa sebelum, masa tu tengah jalan tiba-tiba COVID. PKP masa tu. 2020. Betul. Jadi lepas COVID tu sebenarnya nak jaga projek tu, sebab tak boleh bermalam kat sana, kita terpaksa pergi balik hari. Saya ingat lah. Jadi kita keluar 5 pagi, balik pukul 2 pagi. Macam tu. Pergi pagi balik malam. Semata untuk tengok tapak tu lah. Cabaran dia kat situ. Cabaran dia. Bila di situ, saya macam bahagian saya masa tu kita nampak lah yang macam mana sistem nak uruskan barang tu semua. Sebab kita rough daripada kosong. Ya, betul. Kita create sendiri sistem, kita yang tahu barang apa semua kan. Dan dia tak semudahnya lah. Semudah sebab kita nak mula pada awal kan. Okay, seterusnya
apa yang menjadi turning point Encik Hafiz dengan Encik Afiq untuk teruskan perjuangan tu? Untuk sampai sekarang lah. Daripada 2018 sampai sekarang. Okay, so yang pertama dia awal dulu kita buat memang sonok-sonok je Encik Afiq macam kita fikir asal dapat income bulan cukup lah, sebab kita tak ada income time tu. Baru habis study nak kerja pun macam tak tahu nak kerja apa kan, ataupun tak berminat. Okay, so Sejahtera ni dapat dalam 1,000 1,500 sebulan, lepas bayar kereta, lepas dan makan sikit cukup lah kan. Okay, tapi apa yang menjadi turning point, okay, bila kita dah buat, kita dah bina benda ni, okay, sampai hari ni. Okay, yang pertama sekali bila lepas fasa pertama tu, lepas PKP, okay, keputusan saya dengan Encik Afiq nak ambil staff yang pertama lah. Okay, staff yang pertama. Okay, jadi dia satu untuk staff dan juga satu untuk pekerja. Okay, awal dulu kita buat untuk income sendiri. Okay, tapi bila dah kita start bina ramai orang tu, kita rasa macam seronok bila tengok. Memang yang kita pernah sebut masa zaman study dulu, kita nak, kalau boleh kita nak create sumber pekerjaan, buka peluang pekerjaan untuk orang kita sendiri kan. Okay, jadi bila dah ada 1 staff, 2 staff, 3 staff, okay, so bila dah sampai hari ni, dia bukan untuk kepuasan diri lagi tau. Dia untuk semua. Dia akan jadi macam benda yang kita tolong kan. Kita buat dulu memang asal suka-suka berdua kan, buat tak apa kita berdua kan. Tapi bila dah tengok ada staff pun semua, dia rasa kepuasan tu lain. Dia dapat bantu orang lain. Dia bukan setakat bantu klien, tapi dia buka peluang pekerjaan untuk orang lain. Yes. Bila kita nampak satu orang dia terima kunci dapat rumah, itu pun bagi kita rasa seronok tau, rasa puas, rasa nak buat lagi. Betul. So adalah turning point dia. Nak terus dia macam contoh sebelum ni 1-2, lepas tu yang ni akan datang nak maybe sebulan 10 projek, kita tak tahu rezeki. Jadi macam tu. Faham. Dia lebih nak happykan semua orang lah. Macam kalau boleh macam rumah kita dapat happykan klien. Bila kita dapat bagi kualiti yang bagus, okay, dalam masa yang ditetapkan. Okay, tapi benda tu takes time lah. Maksudnya kita nak build the system. Okay, dan yang kedua kita dapat bagi kongsi rezeki dengan pekerja tapak. Dia boleh bawa ke tempat dia, family dia. Okay, dan kebanyakan pun dari family yang bukanlah senang. Okay, sebab tu dia orang merantau. Okay, dan yang ketiga untuk staff kat sini lah kan. Makin kalau boleh lagi, nanti kita boleh tambah lagi ramai lagi, kita boleh kongsi lagi banyak rezeki. Okay, sepanjang Encik Hafiz dengan Encik Afiq dah bergabung, dah sampai ke Selangor apa semua. Okay, sepanjang sampai hari ni lah, Alia nak tahu projek apa yang paling mudah. Kita nak tahu yang mana dulu lah, paling mudah. Daripada awal sampai rumah tu dah siap. Okay, yang paling lancar lah. Okay, tak ada problem besar. Macam tu. Yang construction ni, dia ada beberapa lah. Dia mudah ni ada banyak. Kan? Ada setengah mudah dari segi komunikasi. Mudah dari segi pembinaan, proses pembinaan. Dan mudah dari segi spek lah. Yang kena sebut tempat boleh sebut tempat boleh sajalah tempat boleh. Ada 2-3 projek lah. Yang pertama dekat Batu Gajah. Batu Gajah ni mudah dari segi pengurusan orang kata financial. Sebab bagus je, owner ni dia dah ada kesedaran lah. Macam mana tu? Kesedaran macam mana tu? Kesedaran ni masuk kesedaran bagaimana proses projek tu dijalankan. Dia dah tahu flow dia macam mana barang itu masuk. Dan benda tu amat memudahkan kita. Sebab dalam construction ni ada kerja yang kita buat dulu, bayar kemudian. Ada yang owner kena bayar baru kita boleh buat. Ada yang proses sistem balik. Dan kontrak ni macam biasa lah, ada ikut aturan lah. Dan tapi kerjasama dia tu sangat membantulah. Sebab dalam kontrak asal 6 bulan. 3 bulan setengah siap. Betul aja. 3 bulan setengah siap. Sebab kita dah susun atur progres barang tu, dia jadi lagi bagus. Dan itu juga membantu owner tu dapat duduk lagi awal lah. Betul. Kalau dia dapat jimat sewa 3 bulan. Dia dapat jimat. So untung dekat situ. Dia tahu susunan dekat situ kan. Dan yang kedua dia juga dari segi communication.
kerjasama lah. Kerjasama. Dia cakap dia nak ikut sepiji dalam plan ikut sepiji. Betul. Jadi dia amat memudahkan kita dan kita boleh susun barang tu awal sampai habis sekejap je. Kira dia tak ada perubahan apa semua lah. Dia just follow je. Jadi untuk tuan-tuan kat rumah kat luar sana kan, yang bila nak membina rumah ni, pertama sekali dia kena faham rumah tu macam mana kita nak duduk. Plan dia sesuatu je, kita kena orang kata banyak imagine sikit lah. Nak kena pastikan dia kerukan yang kita buat tu sesuai ke tak kan. Supaya dah tak ubah dah lah. Dah tak ada ubah, tak ada perubahan kat situ. Dan sebenarnya ini amat membantu kontraktor. Sebab kita kalau boleh lagi owner nak siap cepat lagi bagus lah. So itu paling dekat Batu Gajah tadi 3 bulan. Wah, cepat sangat tu, 3 bulan dah siap. 3 bulan setengah. Bayang rumah tu besar tau, 1,800 square feet. Besar. Besar. Jadi management yang bagus, yang dia dapat menyusun dan juga menguruskan projek yang baik tu lah. Bagi saya tu the best lah, antara the best. Jadi bila kontraktor, klien bekerja tapak dengan barang apa semua bekerjasama, semua berjalan lancar lah. Okey, itu yang berjalan lancar. Kita nak tanya yang paling susah sampai buatkan Encik Hafiz dengan Encik Afiq rasa give up. Apa tu? Okay, macam dari segi klien ke, daripada segi peminat ke, proses ke, apa yang macam projek ni nak give up lah, dah tak nak stop macam mana? Yang mana tu? Yang paling susah ni biasa dekat awal lah, fasa awal dulu. Masa tu kita pun tak ada team lagi apa semua kan. Okay, jadi kita ambil pula yang mana dapat kita ambil, jadi yang jauh pun kita ambil. Tapi ni bukan yang Melaka tadi lah. Ni dekat Selangor, saya tak mention lah tempat dia. Jadi bila jauh ni, satu masalah dia pemantauan kita. Kita tak, memang dari side kita sendiri, pemantauan tu dia tak boleh kerap. Dia jadi kurang lah sebab jauh. Jadi kualiti kerja apa semua kita tak dapat nak pastikan betul-betul. Yang kedua, pekerja kan. Jadi kita bayar gaji hari. Jadi bila gaji hari ni, bila diorang jauh, kita datang lepas 2-3 minggu, kos gaji dah beribu lah. Datang hasilnya masih sama. Lepas 2 minggu lagi datang, hasilnya masih sama. Jadi satu delay lah kepada projek. Dan juga kita mengalami kerugian yang besar lah bila macam tu. Jadi kita tak dapat nak kontrol benda tu pada peringkat awal dulu. Jadi awal dulu. Itu experience dengan klien pun, hubungan kita dengan klien pun jadi tak enak lah. Tak bagus. Tapi kita mengaku dari side kita lah benda tu. Kan pada awal dulu. Jadi sebab itulah kita dah scopekan, dah kecilkan. Scope kita, area yang kita cover memang fokus dalam Perak saja. Kita memang mostly dalam Perak saja. So yang ni daripada apa nak kata pengajaran daripada projek awal dululah. Kita dekat Melaka kita cover, dekat Selangor kita cover, so kita tak boleh nak fokus. So kita fokuslah sekarang ni dekat Perak saja, dan insya-Allah akan datang dengan kita nak buka lagi cawangan dekat mana? Dekat cawangan. Dekat dia punya kawasan. Coverage terbesarkan dekat mana tu? Jadi kita dulu kita tak berani. Sekarang bila dah ada team, kita tengok kapasiti bekerja, ada team tak kat sana. Jadi sekarang dah ada sistem apa semua. Plan selepas ni barulah kita berani untuk buka di Kedah dan Penang. Tapi tak masuk pulau lah kalau Penang. Dia lebih kepada Perak sampai ke Kedah pun, sampai ke Kulim punya area saja. Area utara lah. So ada area dia lah. Betul, ada area tertentu yang kita cover. Itu next lah. So tadi ada cerita pasal cabaran apa semua yang Encik Alia nak tahu. Macam mana Encik Hafiz dengan Encik Afiq handle every problem. Kayaknya daripada problem klien, problem staff atau projek tu sendiri. Macam mana handle? Bagi saya, lepas kita dah lalu lah. Sebenarnya dah 6 tahun ni, fasa naik turun tu biasa. Jadi yang pertama, benda masalah tu memang akan berlaku mana-mana. Normal. Bisnes, mana-mana perniagaan pun akan adalah masalah tersendiri. Sama ada construction ke apa ke. Jadi yang pertama, kita punya
saya punya pendapat lah. Okay, yang pertama untuk selesaikan apa-apa masalah adalah kena telus. Maksudnya kena berterus terang. Okay, even dengan pekerja ke, dengan staff, okay, dengan klien. Okay, bila kita berterus terang masa kita ada masalah, lebih baik daripada kita diam ataupun buat andaian sendirilah. Okay, jadi bila kita diam akan menimbulkan lagi masalah yang teruk. Okay, at least bila kita berterus terang, kita akan dapat kerjasama dari macam kalangan staff, kita akan dapat kerjasama dengan staff lah. Okay, kalau dengan klien, contoh masalah tapak, masalah pekerja ke, kita bagi tahu klien, kalau klien tu faham, insyaAllah dia akan okay. So dia akan bagi masa untuk kita selesaikan. Afiq pula? Saya pertama sekali communication. Pertama sekali, everything they start with the communication. Antara pekerja, antara owner, antara staff. Okay, dia panggil 3 serangkai lah. Dengan hardware pun sama juga. Jadi merangka komunikasi ni, pertama sekali, kalau kita tak cukup senjata, kita tak boleh nak tembak. Tak boleh nak pergi berperang tau. Nak bercakap dengan orang kan. Pertama sekali kan, sama ada benda tu ada fakta ke tak ada fakta kan. Dan juga kita kena consider macam mana cara kita nak susun tu. Okay, dia patah balik, kena ada win-win situation lah. Everyone dia ada benda yang dia nak. Jadi kita pastikan benda tu sama macam owner kan. Owner dia nak rumah dia siap cepat, itu saja. Kita pula kita pastikan rumah dia siap cepat. Dan berkualiti lah. Kena jangan berkualiti lah. So nak tak nak, itu je. Kita kena pastikan communication. Jadi langkah-langkah tu kita kena plan terus. Everything, mana-mana saya rasa dalam mana-mana organisasi pun sama je ada masalah. Even buat bisnes lain ke kan, buat produk ke apa semua dia sama. Cuma risiko dengan tu je berbeza-beza. Next, cabaran paling besar yang Encik Hafiz dengan Encik Afiq lalui dalam syarikat. Kiranya apa problem yang betul-betul ni besar? Untuk part saya lah, sebab saya bahagian operasi kan. Pertama sekali untuk memastikan pekerja dan juga staff tu buat kerja based on contract. Dia berbeza tau, ikut permintaan klien lain, based on contract lain. Based on contract, kalau contract cakap itu, kita kena buat itu. No compromise. Style macam tu lah dia. Okay, tetapi adalah orang kata sedikit contohnya tu dia nak something kan, lain ke apa semua, kalau tak kena dengan harga lebih tu tak ada masalah lah. Okay, tapi pertama sekali based on contract kan. Okay, lepas tu yang kedua, risiko adalah memastikan cash flow. Cash flow, bukan cash flow masuk tau. Saya kena pastikan cash flow pengeluaran. Pengeluaran tu kita kena control dan wise benda tu. Pertama sekali, sebab mostly contractor dia siapa-siapa boleh jadi kontraktor. Jujur saya cakap, anda di luar sana nak start tak ada masalah. Tetapi consistency kita, betul tak benda ni bidang yang kita nak? Sebab setengah orang cakap bidang ni boleh jadi kaya. Boleh jadi kaya. Saya rasa macam kita tak tempuh lagi ni kan benda ni kan. Maksudnya setiap benda tu ada risiko. Dia jangan ke arah situ dulu. Ke arah macam mana kita nak pastikan ekosistem kita, bisnes kita lengkap semua kan. Okay. Jadi itulah cabaran paling besar untuk memastikan pengeluaran tu minimum. Jadi benda tu masalah wastage kat tapak bina, kesedaran staff, kesedaran pekerja, benda tu boleh pakai lagi tapi diorang dah buang. Sebenarnya merugikan kita dan merosakkan alam sekitar. Sama juga benda dari situ. Bahagian saya lah operation dan juga quality. Quality ni dia quality ni subjektif lah. Tapi quality ni kita kena based on contract. Kalau quality dia macam tu, ikut macam tu. Dan benda ni siapa tak nak, kita semua beli barang mesti nak ada quality kan. Sebab orang spend 100,000 tau, ratus ribu untuk bina rumah. Jadi nilai yang dia dapat tu sepatutnya kena setimpal lah dengan apa yang kita bagikan. Saya tak cakap saya sempurna lah. Dan juga macam soalan-soalan tadi kan sebelum tu tentang ada risiko ke kan. Dan benda tu bagi saya pelajaran untuk saya. Pelajaran untuk saya lah bahagian operasi ni. Dan saya rasakan sebenarnya everyone dia ada cara dia tersendiri lah untuk pastikan cabaran dia tu selesai. Itu sajalah.
Okay, pada saya pula macam cabaran yang paling besar lah dalam nak kita melangkah satu company ni. Untuk dia, cabaran dia adalah untuk kita capai visi dan misi tu sendiri sebenarnya. Cuma macam kita lebih fokus kepada masa, kualiti, dan juga cost lah. Tiga core yang kita fokus. Benda tu simple bunyi dia, tapi sangat susah untuk kita capai. Selagi kita tak dapat alignkan daripada atas sampai bawah. Maksudnya macam Cik Afiq cakap tadi, kesedaran pasal kos melibatkan kesedaran pekerja untuk jaga barang-barang tapak supaya tak rosak. Yang rosak macam mana kita nak reuse balik, supaya menjimatkan company. Dan juga pasal kualiti, macam mana kesedaran kita punya staff untuk pastikan kualiti setiap tapak. So benda tu sangat penting, dan benda tu jugalah sangat susah untuk kita alignkan dari atas sampai bawah. Itu cabaran yang paling besar lah. Lebih kepada human punya pengurusan lah. Okay, so itu adalah cabaran yang paling besar lah. Setiap tapak akan ada cabaran, tapi ini adalah cabaran overall lah yang perlu betul-betul company tu handle. Okay, seterusnya, apa prinsip kerja yang bos pegang yang memang tak ada kompromi langsung? Okay, macam mana Encik cakap macam tu daripada dulu sampai sekarang? Okay, macam kena tetapkan yang tu juga. Okay, so bagi saya, yang paling penting lah, apa yang ada dalam visi dan misi itu paling penting. Bila kita sebut pasal masa, cost, kualiti, itu adalah satu value produk yang kita bawa sebenarnya. Dan dalam benda tu adalah identity company. So benda tu kalau kata kita tak ambil berat, so benda tu lah yang saya tak boleh kompromi. Sebenarnya contoh macam contohlah staff kita ambil sambil lewa tentang kualiti. Tak pantau betul-betul kualiti rumah tu. Jadi benda tu kita tak boleh kompromi. Sebab kita menjual servis kepada klien, dan klien mengharapkan yang terbaik. Seperti yang kita terangkan. Jadi kalau kata kita ambil mudah benda tu, kita tak boleh kompromi. Dan juga sama pasal kos, masa, progress, kita ambil sambil lewa kan. Itu tak boleh lah. Jadi yang saya tak boleh kompromi saya rasa apa yang melibatkan dalam kontrak lah. Bahagian saya bahagian operation lah, 2 kaki, kalau panjang tu panjang tu. Sebab itu apa yang klien setuju. Kalau ada klien atau pekerja cakap, oh boleh ni kita adjust, tak boleh. Mana tak boleh. Benda yang melibatkan, orang kata perjanjian asal kan. Melainkan benda tu adalah ada faktor yang kita tak boleh uncontrol lah. Itu tak jadi masalah, kita boleh runding balik. Dan benda tu kena ikut. Kena ikut. Sebab benda ni dia nak mengelakkan, pertama sekali, syarikat rugi. Syarikat rugi. Yang kedua adalah ketidakpuashatian klien lah. Pelanggan tak puas hati kan. Apa dulu saya janji dapat ni kan. Benda kat situ. So benda tu banyak mengajar. Saya dengan Cik Hafiz lah masa awal buat kan. So kita ni tak sempurna, tu je saya cakap kan. Jadi tugas syarikat saya patah balik kat misi dan visi. Okay, jadi kita kena ikut based on that. Sebab itulah identiti kita. Sebab klien datang, pelanggan datang ke syarikat, dia mengharapkan dapat membina satu rumah yang kena dengan identiti yang dia nak. Yang kena matching dengan jiwa dia. Jadi sebab tu dia pilih kita. Jadi dia rasakan, okay, aku rasa mak buat ni ngam lah. Jadi macam tu. Jadi secara tak langsung, tu yang bagi kita satu produk lah. Produk yang bagus. Maksudnya apa yang dalam plan yang itulah kita buat. Itu saja. Jadi kalau boleh sebenarnya kena based on that lah. Saya ni tak adalah tegas sangat dari segi yang tu. Tapi yang kontrak memang tak boleh. Kena kaki setengah, kaki setengah. Kena ni lah macam tu dia punya prosedur dia lah. Sebab dari segi pengurusan manusia ni dia ada timbal balik dia. Tapi bagi saya based on kontrak. Kalau dari segi klien cakap sebelah kaki lah tinggi. Jadi benda-benda macam tu kita kena consider benda tu. Dan nak tak nak
walaupun rugi, ingat walaupun rugi, company tu ke mana-mana syarikat kontraktor dia kena tetap lakukan benda tu atas dasar tanggungjawab dia terhadap kontrak. Betul. Itu sahaja. Okay, Alia nak tanya, macam mana daripada dulu sampai dah sekarang, Encik nak jaga kepercayaan klien? Terutamanya bagi yang bina saudara tunai lah. Sebab kalau loan, kita tahu dia akan ada lawyer, dia akan ada perjanjian lain apa semua. So nak tak nak memang kontraktor kena ikutlah lawyer tu apa semua, perjanjian tu. Tapi kalau tunai ni, sebab tunai ni kira macam antara klien dengan kontraktor saja. So duit tu pun daripada klien, tak ada melalui lawyer ke apa ke. So macam mana Encik jaga kepercayaan tu? Okay, so yang pertama adalah telus lah. Saya kat dia, bila telus ni kita sebut mesti kena ada hitam putih dia, ada agreement dia. Bila klien sign, yang pertama yang menjaminkan dia adalah agreement dia. Janji. So bila yang tu sebelum mula projek lah. Dan bila mula projek adalah payment tu mesti ikut progress. Dan setiap progress kerja tu mestilah dibuktikan dengan kerja tu lah. Sama ada dia boleh datang tengok apa semua. Dan yang ketiga adalah komunikasi antara kita dengan klien. Kena selalu berkomunikasi, selalu update kerja-kerja yang kita buat, ataupun dia nak datang tapak pun tak ada masalah. Jadi itu yang kita praktikkan. Jadi kalau kata benda tu dijalankan dengan baik, dibuktikan dengan baik, jadi secara tak langsung kita dapat kepercayaan klien. Daripada saya Encik Afiq, bagi saya dah start pembinaan lah. Start pembinaan ni dia ibaratkan yalah dia dah take over kan. Dengan kita pertama sekali explain, terangkan benda yang perlu dia tahu. Mungkin masa awal dia tak nampak lagi rumah tu kan. Jadi bila dah pembinaan tu, kita kena terangkan apa yang sepatutnya dia tahu. Dan terpulang pada owner, dia nak terima atau tak lah. Sebab melibatkan cash ni, dia melibatkan duit dia lah. Kos dia, mana yang kita rasa boleh jimatkan dia, kita bagi tahu. Yang pertama sekali, mana rasa yang perlu kena tambah. Benda tu dalam kontrak tak ada. Tapi kalau tak ada benda ni, contoh piling lah. Contoh melibatkan struktur asas lah. Kalau tak tambah, nanti rumah dia 10 tahun, 15 tahun akan ada kesan lah. Jadi benda tu kita kena explain. Kena terangkan dan kita kena lepaskan semua benda tu. Bagi tahu, lepaskan liability kita lah. Dan secara tak langsung, yang ketiga adalah communication antara klien tu kita kena cepat. Itu memang saya tak nafikan lah. Even sekarang ni kan sama WhatsApp berbanding dengan call kan. So bila dia WhatsApp atau ni, kita kena cepat. Cepat sebab dia melibatkan ratusan ribu ringgit. Nilai yang amat besar. Jadi nilai tu kita kena bawa. Itulah identiti kita. Kita kena follow up, kena pastikan benda tu jalan lancar lah. Jadi kita as operation, kita kena jaga hubungan tu baik sampai habis projek. Bagaimana pemilihan atas kan, benda-benda yang melibatkan kekemasan rumah dan juga lain-lain. Kita kena consider lah benda tu. Faham. Kayaknya macam ada benda, ialah klien dia nak buat rumah tapi kadang-kadang tak tahu proses apa semua. So untuk dapatkan dia punya kepercayaan tu, kita explain lah detail. Macam ada penambahan kos ke, permulaan apa semua yang macam binding tadi. So macam tu lah cara untuk dapatkan. Dia lagi satu lah. Lagi satu, kalau untuk dapatkan kepercayaan, biasa paling senang lah, ataupun sebagai owner sendiri nak percaya kontraktor tu adalah pergi tengok hasil kerja dia. Dan kita pun memang menggalakkan macam tu lah klien kita untuk tengok lah rumah-rumah yang kita tengah bina, yang dah bina. Dan dari situ juga kepercayaan dia orang dibina lah. Okay, so segmen seterusnya adalah harapan dan arah tuju NH. Okay, bagi pandangan Cik Hafiz dengan Cik Afiq, 5 tahun akan datang nanti NH macam mana? Okay, so yang ni yang best lah. Okay, untuk tentang company ni, memang kita selalu target untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang. Okay, apa yang akan jadi kan pada company. Okay, so direction dia untuk 5 tahun akan datang. Okay, NH kita target yang pertama dari sektor yang sekarang lah, pembinaan, design and build atas tanah sendiri. Okay, kita akan jadi sebuah company nombor 1 di Perak yang dikenali dan dihormati lah. Dia terkena dari segi pengurusan dia.
kita dah ada staff yang cukup untuk deliver dalam kualiti yang bagus masa yang ditetapkan. Dengan kos yang efisien lah. Untuk capai benda tu bukan senang. Kita kena ada sistem yang kuat dan juga orang yang betul, dan cukup. Maksudnya dari segi semua job scope tu dah ada orang yang cover lah. Contoh supervisor pun ada beberapa. Mungkin masa tu kita target kita boleh running serentak 40 ke 50 buah rumah serentak, di seluruh Perak dan area yang baru kita cover lah, iaitu Penang dan Kedah. Post tahun lah. Betul. Jadi yang tu yang pertama. Yang kedua yang kita target adalah kita akan bergerak ke dalam bidang yang sama, industri yang sama, pembinaan berskala sederhana, iaitu sekarang ni still skala kecil lah sebab rumah sebuah-sebuah. Sederhana ni kita akan collab dengan pemaju ataupun developer, untuk kita bina projek-projek dia orang. Dan sekarang pun kita dah start sebenarnya pergerakan tu. Kita dah start bekerjasama dengan developer, tapi bukan dalam bidang binaan lagi lah. Kita dalam sesi kenal apa semua. Mungkin kita akan move ke situ lagi 5 tahun. Daripada saya Encik Hafiz, 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang, bahagian saya operasi. Pertama sekali, sistem yang kuat. Itu je, sistem yang kuat. Apapun sistem yang kuat, yang pertama sekali dari segi everything, job scope yang tadi Cik Hafiz cakap dah complete. Dia akan bergerak secara automated lah. Dan juga no more hanky-panky, tak ada lagi lompong. Loopholes tu dah tak ada. Itu pertama sekali. Dan yang kedua, diversify lah. Macam Cik Hafiz cakap tadi, betul. Kita akan cuba untuk diversify ke arah daripada kecil pada sederhana. Develop dengan beberapa developer yang baru, membangunkan. Dan juga kita cuba ke arah sales. Pembinaan ni more lebih kepada arah penjualan lah. Penjualan lah. Jadi saya rasa amat yakin lah benda ni boleh capai. Sebab target kita ni berada dalam bidang yang sama. Kita tak tukar bidang pun. Tak ada bidang yang lain. Jadi yang ketiga, kalau ada rezeki kita akan cuba ke arah material supply lah. Bahan binaan. Tapi baik buat masa sekarang ni kita fokuskan kuatkan sistem dulu. So pembekalan bahan binaan ni juga adalah salah satu peluang lah untuk kita melengkapkan kita punya supply chain, sebab bagi saya sekarang ni kita kena kuasai dua-dua. Dua-dua itulah. Jadi insya-Allah lah kita pun dah start benda ni dalam tempoh beberapa tahun ni. Cuma tahun ni kita cuba lengkapkan sistem dulu. Lengkapkan sistem, baik pulih company sedia ada, dan juga kita susun balik, dan juga memastikan human resources kita sedia ada ni kompeten. Kompeten ni maksudnya sesuai dengan standard syarikat. Macam mana owner nak, macam mana kan soalan-soalan tadi cakap, pertama sekali kompeten. Dan dia ni mempunyai satu ruang yang sebenarnya boleh bantu staff-staff kita ni untuk dengan kerja-kerja kat tapak ni jadi solid. Dari segi knowledge, pertama sekali spek, dari pergi pengurusan bahan, dia bagi kesedaran lah. Jadi tugas kami berdua ni betul lah cakap amat berat lah untuk pastikan benda tu. Pertama sekali nak kontrol yang sedia ada, dan juga untuk merancang untuk yang akan datang. Saya rasa itulah antara cabaran paling besar lah. Dan juga untuk pastikan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Untuk 5 tahun yang akan datang, ini pula harapan bos kepada tim, sama ada tim staff dengan tim pekerja tapak lah. So apa harapan Encik untuk diorang? So yang pertama, saya kepada staff lah. Sebab ada yang dah lama, ada yang baru. Jadi based on apa yang saya cakap tadi, kita 5 tahun kita nak bergerak ke arah situ. Dan company ni sebenarnya sedang dibina. Kan kita kena faham benda tu, kita bukan buka-buka terus. Kita bukan dari orang yang senang apa semua kan. Jadi kita buka dari memang dari bawah. Macam yang saya cerita tadi, dari dalam rumah sewa, tak ada apa-apa, ke office. Jadi benda tu dibina. Jadi saya harap dan saya nak staff saya
staff company lah. Okay, dapat stay, dapat kita hasil sama-sama dan macam cakap goals company tu kita dapat capai sama-sama. Dan kita dapat improve sama-sama lah. Saya pertama sekali yakin je dengan apa tindakan, cara yang company ni buat. Pertama sekali sebab tempoh next 5 tahun akan datang ni memang bagi saya agak mencabar. Betul. Okay. Dan keputusan tu akan dibuat bukan hari ni dia boleh maintain setahun. Kadang-kadang dia akan berubah. Setiap bulan dia akan berubah. Dia bergantung pada keadaan semasa. Betul. Dan pertama dan yang kedua, saya harap staff ni dapat adapt dengan situasi yang sekarang ni. Bagi saya terlampau cepat perubahan tu. Kadang-kadang bulan ni kita rasa okey, lagi 2-3 bulan ni dia akan jadi lain. Betul. Dan benda tu kita kena align. Untuk staff dalam syarikat ni dan juga untuk pekerja tapak bina di luar sana, mana tahu anda dengar podcast ni dan juga ni, saya mengharapkan kerja yang kompeten. Kompeten ni adalah membina sesuatu ni bukan untuk diri sendiri saja dan anggaplah benda tu kita bina untuk kita punya sendiri. Betul. Dan bina rumah tu macam kita nak bina rumah kita sendiri. Betul. Dan juga semangat tu lah yang kita nak. Dan bila kita buat kerja tu bukan setakatnya kita buat kerja tu untuk orang lain, tetapi untuk membina diri kita sendiri. Betul. Dan saya tak naklah benda ni dijadikan sebagai satu alasan untuk kita down. Memang ujian tu akan tak ada dan kita kena sama-sama memastikan benda yang kita goals yang kita nak tak nak kita je dalam kapal ni. Cerita pasal company ni pasal kapal lah. Betul. Apa jadi pun kita. Kalau salah seorang tu menyebabkan kapal tu bocor, habis. Semua akan habis. Sebab di bawah kita ni bukan setakat kita tanggung pekerja dia. Dan pekerja di bawah tu ada lagi tanggungan dia, ada anak, bini, isteri atau anak kan. Jadi benda tu kita kena pastikan maintain dan jaga nama baik syarikat dan juga kita kena jaga klien kita dengan baik. Sama-sama menjagalah. Betul. Okay, so kita dah sampai di penghujung podcast kita. Boleh tak daripada Encik Hafiz dengan Encik Afiq bagi satu pesanan atau mesej kepada bakal pemilik rumah baru yang di luar sana? Macam mana diorang ni nak pilih, nak pastikan kontraktor yang diorang pilih tu betul atau salah? Macam tu. Okay. Pada saya, so ramailah kat luar sana kan. Kadang kita pernah dengar kes kena scam, ataupun rumah kena tinggal, ataupun kena macam-macam lah. Kontraktor bawa lari duit lah, ataupun kena tipu dengan subkon lagi. So kat sini adalah betapa pentingnya pemilihan kontraktor yang betul tu, untuk memastikan perjalanan projek tu paling kurang dapat siapkan rumah. So yang pertama sekali adalah kena tengok company tu sama ada yang berdaftar ataupun tak, dengan CIDB, dan juga SSM lah. So yang tu yang pertama sekali. Tak kisah sama ada enterprise ataupun Sdn Bhd. Yang pertama make sure berdaftar, sebab apa-apa jadi kita boleh report lah. Yang kedua, bila deal dengan kontraktor tu, bila nak buat mestilah ada agreement. Hitam putih tu mesti ada. Kalau tak ada tu jangan sesekali lah, sebab benda ni bukan satu jumlah yang kecil, dia besar. Yang ketiga dari segi payment progress dia, pun kena tengok juga, jangan terlalu melampau dari segi pemberian yang pertama tu. Cakap kadang ada setengah sampai yang awal tu dah lebih 50% dia ambil, sedangkan kerja belum jalan kan. Jadi kat situ risiko tu ditanggung oleh tuan rumah lah. Dan seterusnya mesti tengok, kalau ada office boleh tengok office dia, maksudnya company tu wujud ada, in case anything happen dia boleh cari. Dan bila office tengok apa package dia apa semua tu, itu normal lah, boleh tengok kat office. Harga kualiti tu tak sama, semua company tak sama. Jadi mesti go through detail. Kadang kita tak boleh compare harga macam tu je, kena tahu apa yang kontraktor tu bagi. Lepas tu and last kali sebelum decide kontraktor tu, mestilah site visit.
Itu yang paling penting supaya anda faham apa yang anda dapat dan kualiti yang kontraktor tu bagi. Sebab rumah ni kadang kita kena tengok dia punya finishing dia. Itu kualiti dia. So nak tengok tu tak boleh dalam kertas, kena pergi tengok kat tapak. Jadi tengok tapak, benda tu betul, ada tapak yang dia buat, ada pekerja dia, klien yang betul. Jadi kat situ dah terjamin lah. Betul. Ada nak tambah? Itulah nak tambah sikit lah. Bagi saya, mana-mana kontraktor yang melakukan servis pembinaan ni, bagi saya sama je. Jumpa dengan kontraktor ni sama. Tetapi tuan-tuan di luar sana kena consider lah benda yang Cik Hafiz cakap ni. Salah satulah. Dan apa yang saya nak tambah adalah komitmen dia. Komitmen dia. Komitmen sebelum tuan-tuan bagi pembayaran tu. Yang pertama sekali lah, macam mana cara dia. Dan juga bagaimana rumah-rumah atau yang sebelum ni dah buat kan. Yang pertama sekali review tu lah. Review dan juga feedback kan, daripada klien. Kalau cantik, pergi dekat tapak yang dah siap, ada owner, jumpa terus. Yang pertama sekali. Dan kontraktor ni dia tak lari daripada ada masalah. Macam saya cakap tadi, fokus awal, confirm mesti ada masalah. Tetapi sebaiknya jangan cari kontraktor yang ada rekod terbengkalai. Terbengkalai ni lain lah maksudnya tinggalkan lama kan. Kita boleh check benda tu, sebenarnya tak ada masalah. Tapi tuan-tuan tengok kontraktor yang betul ambil tanggungjawab. Mungkin ada masalah sebenarnya normal tuan. Kita pun tak tahu sebenarnya. Bila kita pakai pekerja ni, kita tak tahu. Dia kadang-kadang dia nasib juga. Ni nasib. Tapi kita boleh kontrol. Itu kena ingat. Kita boleh kontrol benda ni. So kita kena kontrol dengan benda yang saya cakap tadi lah. Dari segi operasi, itu ekosistem, rekod kewangan syarikat tu okey ke tak, ada ke sebelum-sebelum ni kan, yang ni. Jadi selagi benda kita boleh kontrol. Bila benda yang uncontrollable, tak boleh nak kita nak kontrol lah. Itu lain lah. Jadi kat sini. Jadi sebenarnya tuan-tuan, tapis dengan benda-benda ni dulu. Pesanan lah. Pada tuan rumah kan. Kepada tuan rumah. Itu adalah pesanan daripada bos-bos kita. So bagi anda yang ingin bina rumah, so kena take note pesan-pesan ni supaya rumah impian anda menjadi kenyataan. So terima kasih bos, Encik Hafiz dan Encik Afiq sudi meluangkan masa hari ni. Dah bagi perkongsian daripada awal NH ditubuhkan sampailah sekarang. Dan 5 tahun akan datang apa NH punya, macam mana nak cakap, dia punya planning. Planning tu. So lagi sekali terima kasih. So ini adalah pesanan daripada saya kepada anda di luar sana yang nak bina rumah. So untuk anda dapatkan kontraktor yang betul, yang tepat, anda perlu buat appointment. Set appointment dulu. Datang pejabat. Tahu pejabat tu wujud atau tak apa semua. Lepas tu kita buat perbincangan. Kita buat site visit apa semua. Kita pergi lawat tapak anda. Kita pergi lawat tapak yang dalam pembinaan. Kita boleh buat site visit rumah yang betul-betul kontraktor buat. Ada setengah, dia pergi buat site visit. Tapi pergi buat dekat tapak, bukan dia punya tapak. So itu kena hati-hati juga. Macam ada klien, saya nak tengok visit lah. Visit lawat tapak apa semua. Rupanya kontraktor tu bawa tapak projek kontraktor lain. So itu kena hati-hati juga. Ada setengah tu bawa macam tu. So bagi anda peringatan, pastikan everything sebelum anda sign agreement ke apa ke, pastikan anda teliti benda betul. Teliti benda tu betul-betul. So itu saja. Nak kenal NH lebih lanjut, terus follow NH dan stay tune. Bye-bye. Okay, bye-bye.